Mengulas tentang perlawanan semalam antara JDT melawan Nam Den FC, rata-rata penyokong sangat berpuas hati atas persembahan dari anak asuh Xisco Monos. Perlawanan dilihat imbang dan penyokong berharap taktikal dan juga persembahan skuad JDT menjadi bekalan positif untuk melawan Sanfrecce Hiroshima dalam lanjutan Liga Juara AFC 2026 di Jepun 10 Februari ini. Impian peminat bola sepak tanah air untuk melihat dua wakil negara, Johor Darul Tazim JDT dan Selangor bertembung di pusingan separuh akhir kejuaraan Kelab ASEAN ACC tidak kesampaian. Ia susulan JDT terikat 1-1 dengan kelab Vietnam, Nam Den dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Tien Truong sebentar tadi, sekaligus menamatkan saingan kumpulan selaku naib juara. JDT yang merekodkan 3 kemenangan dan 2 seri mengumpul 11 mata. 2 mata di belakang Nam Den yang mara kepusingan kalah mati selaku juara kumpulan B. Skuad Harimau Selatan akan menentang gergasi Thailand, Buriram United yang muncul juara kumpulan A, manakala Selangor berdepan Nam Den pada aksi separuh akhir yang dijadualkan berlangsung pada 6 dan 13 Mei ini. Pada aksi semalam, mesin gol JDT, Bersun da Silva terlepas peluang seawal minit kedua untuk merobek gawang tuan rumah apabila gagal melakukan sentuhan lebih kemas bola hantaran Hector Hevel di depan pintu gol. Sepakan percuma menarik Hevel pada minit ke-30 pula diselamatkan penjaga gol Nam Den, Tran Nguyen Man dan lebih malang, tidak sampai seminit selepas itu pasukan tuan rumah memperoleh sepakan penalti selepas penyerang mereka, Cayo Cesar, dijatuhkan Syahmi Safari. Sepakan penalti yang diambil Cesar berjaya ditampan penjaga gol JDT, Andoni Zubiauri, namun Nguyen Van Enam pantas melakukan tindakan susulan untuk meledak gol pembukaan Nam Den. Nam Den sekali lagi dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-54 selepas pengadil melakukan semakan video bantuan pengadil VAR yang menyaksikan bola sepakan Van Enam terkena tangan Hevel. Skuad kendalian Xisco Monos bagaimanapun bernasib baik apabila Zubiauri bertindak cemerlang dengan melayangkan badan untuk menyelamatkan sepakan penalti yang diambil Prestau. Ketika perlawanan berbaki 3 minit, giliran JDT pula diberikan sepakan penalti selepas bola terkena tangan Michel Dich KS dan peluang itu digunakan sepenuhnya oleh Bersun da Silva untuk meledak gol penyamaan. Bagaimanapun hasil ini menjadi bekalan positif melawan Sanfrecce Hiroshima di gelanggang lawan. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.